Irfan. Mantap! Okay guys, Assalamualaikum. Wah, itu nak buat konten apa ni? Kita nak terja ni. Follow kakak je ni. Okey, mesti korang tak tahu kan kita orang nak buat konten apa ni. Okey, kita orang bagi tahulah. Okey? Hari ni Bella nak buat konten Terja Chemistry Partnership AI Team 2026. Mesti sebelum ni Abang Alif tak pernah lagi kan buat konten macam ni. Betul. Bijak kakak. Bijak kakak. So hari ni nak buat kelainan sikit. Selalu kita ke atas stage kuning tu Betul, kan. dah boring dah. So hari ni ala-ala kita shoot baju Thalia, baju raya untuk Thalia. So kita panggil AI team semua datang dekat villa ni and ala-ala tu kita buat konten Terja Chemistry Partnership. Tapi hari ni kan kita lain sikit. Kita macam buat vlog lah macam tu. Betul. Nampak lah geng-geng sedih kat belakang ni. Tak ada partner. Dekat Indonesia. Geng-geng solo ni akan bersama dengan saya hari ni menghuru-harakan keadaan. Betul. Okay, dah ready? Ready. Okay, so kita mula. Yang mana dulu? Kak, ada orang main TikTok. Oh Itu lo. kak main TikTok tu. Jom. Faham bos weh, kasih faham bos. Weh! Hey. Weh, sabar. Masalahnya dari tadi. Sabar. Aku tak bagi mic lagi. Buat TikTok lah. Dari tadi ikut TikTok. Sekali lagi 1, 2, 3. Betul sudah tadi tu. Dan maksudnya dari tadi kau ajak aku. Lepas tu betul-betul tengok begini. Sipah. Begini. Caranya begini. Aduh. Dia tembak aku. Kau kenapa sakit tinggi? Apa ni, Eri? Dah, slow mo tu edit. Apa ni? Bentar aku solo kau sepak aku ya. Dah lah dia solo. Kau sepak dia. Sorry, dah sengaja. Dirilis. Dah sengaja. Sabar. Aku nak kacau. Sabar, kejap lagi buat TikTok. Kenapa ni kak? Sabar. Benda boleh edit dia. Sabar. Kau tak dengar ke tadi aku intro tadi aku nak buat konten apa? Apa? Tak dengar? Tak. Hari ni aku nak buat konten test chemistry partnership. Walaupun korang baru lagi tapi aku nak test lah. Chemistry. Boleh tak? Sabar. Kak ini pun sudah Memang hari ni pemenang overreaction lah. Knowing dari tadi dengan dia. Iya kak menyampah. Dia fikir, kak. Dia fikir macam dah. Dia fikirnya aku tak annoying sama dia. Lepas tu Makan pun liur di luar, oh. Astagfirullah. dia sampai maki betul-betul lah. Dia maki tadi. Astagfirullahaladzim. Muntah. Tolong mute Pak tu. Tolong mute Pak tu. Dia maki. Okey, sabar. 5 jam konten kakak ni. Sabar. Aku yang nak tanya soalan ni, sabar. Okey. Tarik nafas. Jangan terlampau kuat bau. Okey. So akak akan ajukan beberapa soalan untuk korang dan korang kena jawab. Tak boleh berbincang tau. Aku kira tak? 1, 2, 3. Yes, aku kira. Okey, Tengok sabar. orang di belakang kan. Nanti kurang screen time dorang. Jangan terlampau savage. Sorry. Okay, let's go. Okey, dah ready? Dah. Okey, sabar sekejap. Sabar. 1, 2, 3. Kereta atau motor? Motor. Ikut. Okey, ingat point Ingat point Berapa yang chemistry Okey. Okey. Kedua, makan kat rumah atau masak? Makan kat rumah. Masak. Aku masak. Tak. Okey, ketiga. Bawal atau syol? Bawal. Wah, gaduh-gaduh pun ada chemistry ni. Ada. Okey, seterusnya. Kopi atau teh? Teh. Tak boleh nak suka kopi. Bosan. Okey, seterusnya. T-shirt atau kemeja? T-shirt. Ikut. Okey, seterusnya. Kampung atau bandar? Kampung. Dah, kami asal dari kampung dah. Sama lah, aku berasal daripada kampung. Okey. Seterusnya, yang terakhir. Yang terakhir. Bergaduh atau berdamai? Berdamai.
Tak boleh full mark. Nampak sangat kami on top daripada Karina. Biar ada salah sikit. Nanti bahaya kalau terlampau chemistry. Takut Tenggelam kahwin. semua. Tenggelam semua ship yang lain. Betul. Takut kahwin lah. Kahwin tu Janganlah dulu. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita rancang untuk couple dengan orang ni, berhubungan dengan orang ni. Tapi tiba-tiba, kita kahwin dengan kawan kita kahwin dengan orang ni. Hai, jauh ni. Oh, jadi Jodoh di tangan Allah. kita teruskan dengan orang yang seterusnya. Okay, so berapa chemistry diorang? 4. So, 4 persamaan daripada 7 soalan. Wah. Okay, seterusnya kita pergi ke... thank you. Thank you. Kita Sambung, sambung. boleh sambung. Sambung buat itu. Boleh. Nah. Tapi kalau kau nak ikut sekali, pergi ke orang lain pun okey je. Boleh. Habis tu TikTok? Tak nak? Tak apalah, nanti ada. Okey. Kau buat carry. Macam Mira macam tak jadi serius kak. Macam mana masalahnya? Kenapa Mira sorang-sorang tu? Tahu, macam serius. Sorang. Senyum pun tak mahu. Okeylah. Jom pergi kat Mira. Kita tengok apa masalahnya. Apa? Kak tanya apa? Tak apa, duduk je. Tak apa. Tahu dia nampak bisa hormat pula. Tak apa, okey je. Daus mana? Daus. Kak tanya Mira buat apa? Engkau kan partner dia. Akak tanya dia Daus kat mana? Daus! Daripada awal dapat lagi dia buat muka Mira, Mira rasa dia tak suka Mira lah. Alamak. Patut bemo ni. Aus! Ya. Sini, keluar jap. Sini. Hai. Bukan situ. Sini. Benyong kau ni. Duduk tanya sana, Pak. Akak sendiri nampak dia main tegak siapa bukan tegak Mira. Tak ada orang. Masalah dia kalau macam burung pipin. Hei! Hang tu daripada awal dapat lagi bukan sembang aku pergi duduk dengan orang jauh-jauh semua. Macam burung pipit. Macam upin lah macam tu. Okey, dengar tak tadi akak buat ni soalan tadi? Aus tak dengar? Mira dengar. Kau kat dalam tadi. Tak dengar. Soalan apa? Okey, akak tengah buat vlog. Terjah chemistry partnership. Aku rasa dia orang tak ada chemistry ni. Gagal ni. Lambat lagi. Lambat lagi Mira nak kenal Aus ni kalau dia tak mau Lambat kenal lagi dia. aku ada chemistry dengan dia. Mana tahu kan. Gaduh-gaduh nanti kahwin cepat. Kalau boleh tak kahwin dengan dia lah. Okey, dengar ni. Tadi Fael dengan siapa kau? Harry. Akak bagi 7 soalan tapi 4 betul. Oh ya. So, untuk korang kita tak tahulah berapa. Okey, kalau lebih daripada 5 tu ada chemistry, so korang kena berdamai, okey? Damai. Kalau lebih pada 5. Lebih daripada 5. Okey. Okey? Alright, dah ready ke? Ready. Mira Okey. Kau bagi Okey, soalan 1, 2, 3. Pedas atau manis? Pedas. manis. Bergaduh kan? Okey, seterusnya. Bubar. Okey, seterusnya. Chat dulu atau tunggu dicari? Chat dulu. Wih. Perempuan kan mesti lagi kita kena jual mahal. Memang tak ada chemistry lah. Dua dah tak ada. Aduh. Okey, seterusnya. Diam atau cakap? Diam. Diam. Cakap. Macam mana mau settle kalau dua-dua dia? Dia ikut aku. Sejak bila aku tengok hang pun dok. Okey, seterusnya. Hujan atau panas? Hujan. Okey, soalan seterusnya. Chat atau call? Chat. Chat. Salah jawapan ni. Okey, seterusnya. Aku suka chat, aku tak suka call. Seterusnya. Color hitam atau color putih? Kali Hitam. Okey. Dan terakhir. Okey. Sleep call atau tidur terus? Tidur terus. Mulut aku masin weh. So, daripada 7 soalan, 5 persamaan korang. 5? Kalah Ferry. Maksudnya lepas ni korang kena berdamai. Damai. Berdamai Mira okey, dia yang ego. Ikut korang nak cakap apa. Yang penting aku nak cari partner. Tu dah kenapa terbaring tu Aiman tu. Man? Tu selalu random kan? Tu. Bos kita habis situ. Biarlah biar dia orang berdamai. Kena berdamai dengan dia. Biar berdamai. Mira teman. Maju, Mira. Korang ni buat apa? Tahulah cocok steroid.
Hai. Kakak nampak dugong pumping tadi. Nampak berat. Man. Mana Najla? Najla. Daripada tadi hilang dia tadi, Kak. Dia macam dah tak berkawan dah. Najla. Najlah. Najla? Najla. Dah. Syafiq. Kau Masuk dalam. Kau punya partner. Sekejap lagi aku nak tanya kau. Okey, sabar. Okey, ready ke? Ready, Kak. Okey, akan nak buat chemistry Korang kena jawab Boleh? cepat-cepat. Okey. Tak boleh berfikir. Okey, get ready. Soalan yang pertama. Baju Melayu atau kurta? Baju Melayu. Over lah. Okey, 1 point. Kedua, Western food atau Malaysian food? Western food. Malaysia food. Western Malaysia. Okey. Tak best lah. Tak best. Okey, seterusnya. Staycation atau road trip? Road trip. Oh, comelnya. Belakang tu alright tak? Ada yang tak alright, Kak? Okey, seterusnya. Pizza atau burger? Burger. Hey. Kebetulan ini kebetulan sahaja tau. Aku yang blushing. Okey, seterusnya. Nasi atau mi? Nasi. Okey, bosan. Okey, seterusnya. Rumah banglo atau rumah papan? Rumah banglo. Okey, seterusnya yang terakhir. Ni masih tak ada chemistry punya ni. Musim sejuk atau musim bunga? Sejuk. Sejuk. Sejuk ni. Oh, okey, berapa poin untuk diorang? 5 kakak. 5? Wow, ada yang panas tapi bukan api. Siapa yang panas tu? Cermin mata pun terbalik weh. Okeylah, disebabkan Ipan panas dengan 5 poin korang daripada 7 soalan tu. Kita pergi ke orang lain lah. Sebab takut nanti keluar api terus. Lagi panas. Lagi panas. Gini, jom Kak. Okey, jom Pan. Miss Ipan, Miss. Sabar. Nak pergi dalam ke? Apa dia? Dah ada Kak. Okey. Nak. Kita pergi tepi tu Kak. Okey, jom. Tepi, ada orang kat situ. Oh, dekat sini kita ada Aslah, Nua, Mal dengan Una. No camera? Boleh tak korang berempat ni aku nak perlukan satu partner dulu boleh ke? Oh my god. Satu partner dulu. Aku perlukan ni lah Una dengan Mal dulu. Korang sana tepi sikit dulu. Tepi sikit. Kita buka game Mal. Skilo. Siapa dia? Okey. Mana mic tadi? Okey. So mic kena letak kat tengah-tengah Okey. So, Akak akan tanya 7 soalan untuk tengok chemistry korang. Berapa korang dapat point. Okey? Chemistry. Chemistry. Macam api ke air? Contoh macam tu. Dah datang dah. Apa ni? Overreaction ni. Malkona. Let's go. Okey. Ready. Dah ready Okey, ready dah. Jawab cepat-cepat, tak boleh fikir tau. Okey. Soalan dia. TikTok atau IG? TikTok. Awal lagi ni. Kenapa IG? Selalu kita tengok TikTok lah. Okey. Seterusnya. Okey. Nasi lemak atau nasi goreng? Nasi goreng. Memang tak ada chemistry. Memang tak ada chemistry. Tak boleh ada chemistry. Nanti kita kahwin. Ya ke? Okey, seterusnya. Sunyi atau bising? Bising. Chemistry kuat. Okey, seterusnya. Breakfast atau lunch? Lunch. Okey, Masing-masing pemalas. seterusnya. Cari lain atau get back? Get back. Okey, soalan lain. Pantai atau gunung? Gunung.
baru. Jauhnya. Dan Gunung Everest. Okey, seterusnya. Rina atau Aisyah? Rina. Sama lah. Okey, dan yang terakhir. Mancing dekat kolam atau sungai? Sungai. Baru best. Boleh bercuti. Wah. Boleh pasang pagi. Okey, dah dapat dah kat sini. So, berapa chemistry depan? Baru 4 je kak. Dah cukup pun 7 dari Oh. 5 ni tadi 5. Bukan kau seorang 5. Daus dengan Mira pun sama. Kami kan baru kenal. Sama lah Daus dengan Mira pun baru kenal. So, diorang berjaya kumpul 4 mata daripada 7. Okey lah. Tak adalah 3. 3 tu teruk sangat dah aku rasa. 3 siapa dia? Ada siapa 3? Tak ada lagi. tak Ni ada aku lagi. tengah mencari dah ni. Okey, jom kita next. Oh, ya Jom. Jom, okey. Terima kasih Mai. Thank you korang. Ni. Tu. Betapa dah tu. Okey, korang dah dengar tadi kan aku tanya Mal dengan Una kan? Chemistry kan? Kau dah datang lambat, lepas tu kau sidai aku, lepas tu tak fokus. Okey, ready soalan yang pertama YouTube atau Netflix? YouTube. Kak, itu terlalu senang. Itu kerja dorang, Kak. Apa mana kalau diorang suka tengok Netflix ke kan? Kalau betul 7 makan nak terjun. Ingat Okey. Okey, seterusnya. Menipu atau bergaduh? Menipu. Refleks. Okey, seterusnya. Kasut atau slipper? Slipper. Apa Azlah? Pencet kasut kak. Okey, so kasut ni slipper. Selamat makan, tak boleh terjun. Seterusnya. Ayam atau daging? Ayam. Because ayam doleh on toyo. Aku salah tanya toki ayam. Okey, seterusnya. Fikir dulu atau buat dulu? Buat dulu. Perempuan kan fikir kemudian. Okey, seterusnya. Tidur awal atau tidur lewat? Lewat. Makin confident dah saya nak jawab ni. Okey, dan yang terakhir. Aku penat dah macam ni, duduk macam ni. Sorry, Kak. Asam pedas atau masak lemak? Masak lemak. Bosan. Lima kan? 6. Berapa? 6. Total semua ada orang dapat jawab 5. 5 je. Alah, macam Daus dengan Mira dah dapat 5. Lepas tu siapa lagi dia dapat 5? Aiman pun sama dengan Najla dapat 5. Betul. Bosan lah. Bosan, Kak, Kita tak dapat lagi jumpa yang dapat 6, 7. Kakak mau jumpa yang itu. Dekat dalam banyak. Dalam banyak? Dalam banyak. Okey, jom. Thank you korang pergi terjun sekarang. Makasih. Ni, paling dekat ni, paling dekat. Ni. Kak, berduaan, Kak. Paling dekat. Berduaan. Tolong sakit kena kecam ni. Lagi obat anxiety dah. Makan. Sakit ni. Itulah, lain kali jangan jangan buat macam bisu lagi kan. Kami. Akak call time shoot Thalia tadi daripada 7.30 pagi sampai sekarang ni pukul 9 malam shoot konten Ali Irfan. Lepas tu nak kena saya apa? Simpati ke macam ni? Demam. Nak demam? Tapi saya ada partner sakit lagi ke? Bukan. Tak. Aku bukan sakit badan. Habis tu? Tapi sakit hati bila berjauhan dengan suami aku. Sakit dah. Ubat dah terbuka ni. Tak apa, tak nak. Ubat dah terbuka. Modal ni kak? Sabar. Kalau kau betul 7 Pegang ni. 7 soalan ni sama, boleh makan ubat Kau saja pergi makan apa? Ubat migraine. Dia migraine. Ipan migraine sebab Najla dengan Aiman tadi dapat 5 point. Okey, ready Kena jawab
jawab cepat-cepat, okey? Ipan migraine. Ha. Dia my bay. Untuk soalan yang pertama, okay, Okey. ready? Tapi kan, aku rasa kan, diorang ni dah tak ada chemistry. Aku rasa memang Elok salah. sikit. Elok sikit Syashir kot. You go. Saya dulu macam mana pula dengan share? Bila? Sekarang je dah ada orang rampas share daripada saya. Saya dah rampas balik. I love you. Okay, get ready. Soalan yang pertama. Kuat tau share. Kena jawab cepat-cepat. Syar, keluarkan suara ya, Syar. Satu. Akak yang ajar. Saya partner dia, saya ajar. Okey, 1, 2, 3. TikTok atau IG? TikTok. Okey, seterusnya. Seterusnya. Nasi goreng atau nasi lemak? Nasi goreng. Buat sebab kak. Wih, ni kau siapa tu? Okey. Aku boyfriend dia. Selalu starting salah kak. Ini betul kak. Lepas ni mesti salah. Tak apa, kita tengok. Yang lain tu pergi partner tu olok-olok. Tak pergi dengan hati, ni pergi dengan hati ni. Jangan buka di belakang. Get ready, soalan yang ketiga. Share. Boleh. Ni salah ni salah. YouTube atau Netflix? Netflix. Aku bagi soalan susah sikit lah. Lagi susah kak. Jap, aku fikir jap. Tahu ni susah. Sabar jap. Macam Aku hebat sangat dia soalan. aku fikir. Soalan kolam tadi tu Tak boleh, kita orang dah lama bersama. Kenal dah tahu dah apa benda yang dia suka. Okey, sabar je Okey, contoh kalau diorang betul tujuh, korang nak buat apa? Saya tuju kolam. Betul? Betul Okey, ingat Tujuh kolam Tolong Okey, Yang sabar. tujuh kolam saya ambil Okey, get ready. Okey. Move on atau stay? Stay. Share. Agak okey. Kenapa move on atau stay? Ha. Saya dah berkali-kali dah tukar partner. Share pun dah berkali-kali tukar partner. Kenapa kita orang pilih untuk move on sedangkan kita boleh stay sekarang? Nak invite je lah. Saya tak kisah production tu. Baru pergi sekali ni kak. Muka brother bau. Okey, seterusnya ni dah soalan ke berapa? Kelima kak. Tadi keempat. Ini kelima. 5, 6, 7. Lagi 3. Tiga. Okey. Soalan seterusnya. Aku bagi susah sikit Okey. Fikir dulu atau buat je? Fikir dulu. Apa korang ni? Akak macam mana lima soal ni? Weh, salah lah sikit. Salah lah korang ni. Buat-buat lah macam salah. Apa korang ni pakai Stand by mesti sangat. Tujuh kolam kan? Okey, 2 soalan yang Okey, terakhir. dua soalan boleh. Makanan western atau kampung? Makanan kampung. Wih, Kak, 6 kak. 6 wih, dia nak soalan last ni. Okey, kita terus. Okey, kau jaga-jaga Mat. Kau dah janji tadi. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir. Kampung atau bandar? Bandar. Terkejut! Terkejut, Mat! Mat, terkejut! Weh! Terkejut! Ada handphone tak? Terkejut! 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 Sabar, sabar!
berjanji sangat tadi. Weh. Ambil towel, ambil towel. Ha? Settle sudah tu. Kita dapat sudah Syami dengan Syer 7. Weh, sumpah aku tak Tapi expect sebelum tu weh. saya nak cakap tolong edit sebanyak mana pun untuk Mat ni. Bagi berbala sikit. Kalau tak ada FYP tak ada apa. Rugi je. Weh, 7 betul. Tak expect weh. Syami dengan Syer. Weh, gila. Ada lagi satu partner Kau dah kak. kenapa tu? Alah, senam robik lah pula. Alang-alang tanyalah dia. Sana. Sana, duduk sini. Duduk lantai. Duduk lantai. Duduk sini. Duduk lantai. Jauh. Tak pun duduk sinilah. Duduk sini. Akak duduk sini. Betul? Aina dengan Rif duduk sini. Bukan. Mana? Okey. Ready Sibuk juga ni satu bah. Kau boleh. Aku tak move on ni weh. Sorry, saya solo okey. Sedar diri. Okay. You ada partner. Weh, kecil hati Najla kau buat macam ni. Najla. Okey, ready Ada 7 soalan ni. Okey kak. Okey, you ready Soalan yang pertama kena jawab secepat okey? Nak boleh kita boleh nak. Boleh. Rina atau Aisyah? Rina. Aku dah kau. Asal kau tak pilih Aisyah? Asal kau sebut Rina, asal kau tak sebut Aisyah? Aisyah. Sebab Tak payah sebab. Oh, sebab ni. Okey, faham? Seterusnya. Matcha atau kopi? Maca. Rina memang minum maca tau. Betul aku tak Weh, minum jarang-jarang lah lelaki minum matcha Kau kah? minum kopi gila. Nipu saya nampak dia minum kopi semalam. Tapi korang Tadi jawab aku ada matcha serentak. tau. Korang jawab serentak betul. Kebetulan saya Masya-Allah. cakap. Kebetulan. Kebetulan. Sabar man. Kita orang ni dah 2 dah. Santai jap. Dia 5 tadi. Najla lima. dengan Azan 5. Kita kasih. Ya, kita bagi. 7 tadi tu. Coba. Syami dengan Syer. Ya, 7. Kau tak dengar ke tadi? 7 tadi. Sampai Mat terjun kolam. Kita bagi 8 soalan. Mat terjun kolam tu disebabkan dia kata kalau 7 ni aku terjun kolam. 7 cakap bagi tahun 10. So kalau 7 kau 7 kolam tak? Tak. Tak gentleman. Okey, soalan yang ketiga. Kipas atau aircon? Aircon. Asal kau tidur aku? Jangan gaduh. Kita pergi ke soalan keempat. Mi goreng atau mihun goreng? Mihun. Mihun. Aku memang mak aku suka mak aku masak mihun tau. Kau dah je. Dah itu memang favourite makanan aku. Tiba agak saya rasa dia dia ada pakai sepi. Kau tahu kan kita pergi makan pun makan mihun Bila pula tau. aku makan kau? Pergi makan. Asal kau tak pergi makan? Kau tak pergi makan dengan Aida kan tu? Kenapa? Ni partner kau Okey, soalan yang kelima kan Pan? Ya, betul kak. Okey, hitam atau putih? Putih. Kau. Kau mesti tengok mulut Aina nak cakap apa kan? Tak lah, kita kan pakai baju putih ni. Okey, kalau betul nak tenung muka Aina, tengok depan, tengok kamera. Okey. Betul. Tengok kamera Okey. Aku shoot dengan Aina tadi. Okey. Pink atau purple? Pink. Aku tak tengok tau. Kau siap bila suka pink? Sebab aku suka pink. Aku tiba suka pink pula sebab kau. Aku rasa depan di rumah kau kan. Janganlah sweet-sweet, laki aku tak ada ni. Tak. Akak tahu tak dia minta apa kat saya? Akak. Dia minta hadiah. Dia minta lipas warna pink. Ha? Kenapa? Tak tahu dia nak lipas warna pink. Dia Ada kata, ke lipas kalau warna lipas pink? warna pink dia okey. Kalau dia effort mesti dia berjumpa. Kat mana tu? Satu Ada. cari tak? Tak, saya kena ambil lipas yang tu. Tu saya spray dia warna pink. Okey dah kak, saya nak yang ketujuh. Okey, soalan yang terakhir. Makan kat luar atau makan dekat rumah? Makan kat luar. Wait, 7 ke? Tak sebab Aina memang tak pandai masak. So memang makan kat luar. Kau suka pula terjun Kau tak bola? pandai masak ke Aina? Macam mana kau tahu aku tak pandai masak? Airif kan? Dia tipu tu Airif kan. Wait. Sleep call. Ipan, dah 2 partner? 2 part. 7. Sudah Ipan cakapkan yang Okey. ke dalam lebih chemistry. Yang dekat dalam lagi chemistry. Cuba akak bagi satu lagi tengok macam mana. Okey, try bonus. Seterusnya. Mercedes atau BM? Mercedes. Tak ada. Dagu. Bu. Bagi mic. Kita pergi ke orang lain pula. Sinilah. Sini dulu. Kenapa kau? Tak Dia kak. tak habis nak marah-marah saya. Dia sebelum dia dengan Syahmi boleh nak minum manis-manis banyak macam ni. Dengan saya tak ada dah one pack tu. Kau kata nak badan cantik. Kau nak tengok ke? Sabar.
Kau kata nak badan cantik. So kalau nak badan cantik, jangan manis-manis. Minum air kosong sahaja. Sihat, badan cantik. Cantik dah. Sabar. Pipi Duduk. bengkak tu. Duduk. Aku nak tengok cantik ke tak cantik chemistry korang pula Okey, untuk siapa nama kau? Sopeah Sopeah. Okey, untuk Sopeah ni nak bagi soalan tentang colour sahaja. Kita tengok chemistry orang sama ke tak Bencilah Irif ni, Kak. Okey, get ready. Soalan yang pertama, hitam atau putih? Hitam. Soalan yang kedua, hijau atau kuning? Hijau. Sama aku. Soalan seterusnya, pink atau purple? Pink! Weh, Apa ni? Kau tengah bibir aku Sofi, kan? jangan lepas kaki. Jangan lepas kaki, Sofi. Tolonglah. Astaghfirullahalazim. Weh, soalan yang keempat. Coklat atau nude? Coklat. Coklat. Okey, seterusnya. Tengok kak, coklat lagi tadi. Okey, seterusnya. Biru atau orange? Biru. Ni apa dekat-dekat ni? Kau ada makan lagi dekat kan? Okey, dah berapa soalan kita? 5 dah. Lagi 2 soalan. Okey, lagi 2 soalan ni saya fikir jap. Tak nak colour lah. Tak nak colour. Kita main lain pula 2 soalan terakhir Tengah panas situ tau. Okey, kita kat mana tu? Oh, tak pandang sana. 1, 2, 3. LV atau Dior? LV. Weh, Serius lah. takkan 7. Weh. Takkanlah dia orang sama 7. Memang dalam rumah ni vibe memang macam Ipan cakap tadi, chemistry kuat. Kita banyak spend time. Ipan dia ada chemistry Ada orang lain. senam lagi. Tidak. Dia solo. Okey, get ready. Soalan yang terakhir. Singa atau harimau? Singa. Saya pilih singa sebab dia memang singa. Kau pilih singa sebab apa? Sebab apa? Jujur je. Masa bila pula aku singa? Memang kau singa pun. Nampak? Nampak? Kamu ni jari korang je. Kak. Tadi kakak sabar. Kak. Tadi kakak buat dekat Irif 8. Kita try 8 lah. Okey, Lazat. Try je. Diorang tak puas hati. Soalan bonus. Okey. Rumah papan atau rumah batu? Rumah papan. Tak ada. Dah. Okey, kita pergi ke partnership yang terakhir. Disebabkan Karina tak ada sebab diorang penat. Saya pun dah penat dah ni. Call time pukul 7.30. Sampai sekarang nak dekat pukul 10. Weh, tak rehat, tak baring apa semua ni. Demi konten. Dah habis makan ke? Okey ke? Boleh nak interview ni? Okey, soalan yang pertama. Nasi goreng atau nasi lemak? Tak Mana jawab? Okey, jawab soalan. Soalan yang pertama. Kandia atau Syami? Kandia. Mana boleh pilih superstar? Mana boleh pilih superstar? Syami tu. Aku support dia ke mana-mana saja. Sian tu Syami, kenapa kau nak pilih Sabar. Okey, seterusnya. Makanan bergoreng atau berkuah? Goreng. Ini baru makan nasi goreng. Baru makan nasi goreng. Okey, seterusnya. Kipas atau aircon? Aircon sama lagi lah. bandar. Ni budak bandar. Jangan kiraku. Okey, seterusnya. Berapa udah? 3. Ya. Okey. Seterusnya. Coklat atau orange? Coklat. Tahu aku dengar. Aku dengar. Okey tu. Okey. Seterusnya. Elok ni betul lah dalam rumah ni memang ada vibe yang chemistry memang kuat. Okey, seterusnya. Pantai atau gunung? Pantai. Apa itu pantai? Itu pantai. Aku suka pantai tapi masa ni aku rasa gunung lebih ni. Kak Bella atau Abang Alif? Kak Bella. Kak Bella. Abang Alif.
Tadi saya dengar dia cakap Kak Abang. Dia tukar jujur. Ini hari Amri. Siap Alif. Dah lah, aku rindu laki aku. Sama lah Kak, saya pun rindu. Dia berjuang untuk negara. Saya pun rindu Abil juga. Diamlah. Rindu nak main gym. Semenjak Walaupun aku penat seharian ni, dia berjuang untuk negara. Aku berjuang untuk konten dia. Soalan seterusnya yang terakhir. Kucing atau hamster? Kucing. Memang suka kucing kan? Ya. Kau pun banyak main depan je tadi Arif. Amir, bukan kau suka hamster ke? Tak ada suka. Suka dia. Dia suka Aisyah. Kau beli ikan laga kan? Bukan ayam ke kau? Wait, so diorang berjaya dapat 6/7. Power gila. Satu tu kau simpan untuk proses perkenalan. Okey, kita dah jumpa siapa yang mempunyai chemistry partnership paling kuat walaupun diorang baru berjumpa. Maknanya yang dekat luar tu ada berpeluang untuk bubar lah kan? Kenapa? Okey, sabar abang. Itu keputusan di tangan Abang Alif. Okey, jomlah kita outro dekat luar. Jom. Let's go. Jom. Okay guys, so korang dah nampak tadi siapa partnership yang chemistry dia kuat. Padahal 7 soalan bukan 3 soalan dah. Susah tau nak dapat jawapan yang sama dengan laju. Diorang tak berfikir pun. So yang paling tak ada chemistry kat sini siapa 4 tadi. Irfan dengan Matkan. Hai. Kami paling chemistry, okey? Korang kan solo. Siapa tadi 4 point? Ferry dengan Malkona. Oh, Ferry dengan Malkona. dengan Malkona. Tak ada chemistry. Boring. Kita buka dia. Tak ada. Yang tak ada chemistry ni yang bakal on top. Okey, 1, 2, 3 kita bu 1, 2, 3. Okey guys, so itu sahaja konten kita pada kali ini. Saya pun dah barai ni, semua dah barai dah. Semua? Tak. Diorang tak. Korang baru sampai pukul 6 tadi. Yang barai aku, Aina dengan Sophie. Lina dengan Kanda dah balik. Diorang tak tahan dah, penat. Okay, so kita jumpa pada konten akan datang. Salam papan, tarik papan.